Dia kata, oh, you kena keluar lah daripada sini. Dalam hati saya, sombong betul lah dia punya pegawai masjid. Tak boleh nak duduk. Padahal kita bukan duduk kat asal depan, pun duduk kat belakang. Ini cerita pengalaman saya lah. Satu ketika tahun 2016, saya dengan teman-teman saya, 7 orang, 8 orang masa itu, kita pergi ke Sepanyol. Kenapa kita nak pergi ke Sepanyol? Sebab inilah tempat kerajaan Andalusia 700 tahun lebih di bawah pimpinan Andalusia, di bawah pimpinan Islam. Jadi kita nak pergi tengok apa yang berlaku di sini dan apa yang boleh kita lakukan. Jadi tempat kami pergi tu, kami landing di transit di Turki dan kemudian kami terus ke Barcelona. Kan biasa orang tengok pergi Barcelona ni bola sepak lah kan. Barcelona. Kelab bola sepak kan. Tapi kami pergi bukan bola sepak atau masuk dakwah. Jadi kita sampai di Masjid Tariq bin Ziyad. Kalau di sana tak panggil masjid, dia panggil Mosquita. Oh, Mosquita. Yalah bahasa Sepanyol kan. Bahasa Sepanyol Mosquita. Dia berada dalam kawasan komuniti orang-orang Sepanyol lah. Yang ajibnya yang di luar pemikiran saya tau. Sebab kita pun duduk sebuah negara Islam, Malaysia kan. Ini nak cerita tentang dahsyatnya di sana ni. Jadi lepas solat subuh kami pun nak berbual-bual dengan rakan. Kita baru sampai kan. Kita baru sampai nak berkenalan. Datang dia punya pegawai masjid dia. Kalau kat Malaysia ni kita nyetuk siap lah kan. Dia kata, oh, you kena keluar lah daripada sini. Dalam hati saya, sombong betul lah dia punya pegawai masjid. Tak boleh nak duduk. Padahal kita bukan duduk kat asal depan, pun duduk kat belakang. Jadi kita sangkakan pegawai masjid ni sombong lah kan. Tapi rupanya baru saya tahu bahawa di luar tu kita solat tu dalam 300 orang lebih lah. Sebenarnya dia bukan masjid tu, dia adalah rumah kedai yang direnovate sebagai surau tu masjid. Maknanya kali pertama tadi lebih kurang 300 lebih orang solat. Di luar sana ada 300 lebih lagi sedang menunggu untuk saf untuk solat yang kedua. Di Sepanyol, walaupun kita mendengar kan daripada berita-berita tentang Islamfobia dan sebagainya, orang takut dengan Islam dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kita dalam konteks Sepanyol boleh dikatakan mungkin 90% lebih gereja-gereja mereka semua kosong. Gereja kosong. Tapi dekat masjid, masjid itulah ramainya. Ni cerita konteks Sepanyol lah. Nanti kita akan dalam masa podcast ni kita akan pergi ke negara-negara lain juga kan.